Welcome back to my channel. Hari ini kita akan main game Color or Die bersama dengan adik Akif. Ni. Okay, jom kita start. Cara main dia ni macam ni. Ni. Okay. Mula kita kena ambil warna kan. Dia dah ajar dah satu player. Kalau tiba je ada monster, kita kena duduk warna yang sama tau. Kalau kita tak duduk warna yang sama, dia akan nampak. Tapi kalau kita tak ada warna, tapi kita duduk tempat yang warna tadi tu, still kalau okey, ingat yuk. Jom start. Game ni pun kena collect paintbrush tau ni. Kena collect ni juga. Kena ada 13. Yang tu kena ada screwdriver. Ke mana ya? Ke situ je. Okay. Sebab Akif dah banyak kali dah main game ni, Akif pun ingat lah. Tapi taklah ingat semua warna. Akif ingatlah kat warna-warna merah. Akif tak ingat warna yang lain tu ada kat mana. Jom. Oh. Kalau kita tiba je macam ni, maksudnya stickman tu nak kejar kita. Faham? Cepat ya. Cepat sekarang. Cepat adik. Cepat. Mana je boleh dapat tu? Oh, hampir nak kena. Cepatlah. Cepat. Tekan laju sikit. Tekan laju. Okey. Cepat ambil. Okey, jom. Tunggu sekejap. Tunggu. Oh, ramai juga ya yang ada screwdriver. Tak bahaya. Tunggu sekejap, tunggu. Sebab ada lagi ni. Tunggu hilang. Bukan screen yang macam ni hilang dulu baru kita selamat. Okey, jom cepat. Okey, jom. Jom kita pergi. Jom kita completekan hobi ni. Aduh. Akif terlompat. Akif pergi. Nampak laju sangat. Okey, cepat. Akif tunggu ni. Cak lagi kita kena ada colour ni tau, tapi yang ni cak lagi lah. Kena ada. Cepatlah. Buat slow-slow pun boleh ya. Macam ni lah. Kalau dia dah ada colour tu, dia boleh pergi masuk. Boleh masuk M ni lah. Boleh. Jom kita tengok akan dapat apa. Alah, shoe. Laju je. Sama je speed ni ke lain. Tunggu. Okey. Ada lagi. Jom. Toleh. Cepat ikut Akif.
Cepat. Ikut. Ikut. Cepat. Okey. Paintbrush. Jom. Oh, dah boleh pun. Oh, zone. Tak payah pergi. Mana? Tak payah pergi bagian tu. Tu cak lagi. Kalau bagian ni cak lagi. Ni cak lagi. Baru sekejap lah mati dah. Sekejap. Ya. Alah, tak boleh lah nak revive. Kena kena robot. Ada seorang yang tinggal. Mana? Mana ya kalau orange ni? Orange tu ada warna pink. Green. Mana ni kalau orange? Oh, benar tu. Siapa menjerit? Bagian ni dah pergi dah. Yang ni warna merah tak ada tu. Tu yellow. Tolong. Oh, sebal. Apa you? Weh, macam mana orang jumpa? Okey, jom. Sebal boleh jumpa. Tidak, aku seorang je boleh buat ni. Mana? Ni, jom. Screwdriver tu. Ada tempat yang kita pergi lagi ke ni? Okey lah. Aku rasa tak lagi ni. Jom. Asyik cuba colour purple je ni. Yellow. Jom. Cuba ni jumpa orange. Okey, kali yellow pula. Okey ke dah jumpa kali yellow sekali dah ke macam ni Wah, berdaruk.
akan bagi ni. Lepas tu kita kena pergi minum dulu. Macam ni. Ha, tunggu pun. Okey, jom. Okey, yang ni ikut okey. Sekejap. Bahagian ni tricky sikit. Ya. Aduh. Tunggu kat situ ya. Tunggu. Okey. Betul, kita kena naik sini. Lepas tu pun naik ni ke atas. Lepas tu pun yang ni. Pergi kat situ. Lepas tu pun naik. Dah sampai dah ni. Alah, jatuh. Lagi tunggu ya. Lagi tunggu. Nampak? Okay, tengok. Ni. Betul lah tu. Kau tunggu je. Sekejap. Betul lah. Jangan jatuh. Okey je. Tunggulah. Bagian ni pula yang kena lompat ya. Okey. Tadi. Survive. Warna hijau pula. Tak jaga ada nampak ke warna hijau? Green. Oh, nampak. Okey, ada nampak juga. Tapi aku tak ingat dah ada ke mana. Mana kena ada tu pula. Dekat mana yang warna colour green? Dah pergi dah ke ni? Ni ambil pen brush dulu lah. Ambil pen brush dulu. Ambil ni dulu. Okey, jom. Nyuruh cepat. Hampir nak kena. Jom. Sini pun. Yang ni kena ada bentuk pula. Kalau apa ni? Tu ke? Jadinya kita kena pergi dekat warna merah balik tau. Ni. Sekarang ni. Okey, nak lagi ke mana warna merah ni? Jom dekat okey. Cepat. Okay, cepat. Kau je ada sini kan? Ataupun kita kena pergi kat tengah tu lah. Oh taklah, kita kena pergi buka tempat screwdriver lah. Jom. Kat sini bukan tempat warna merah. Jom puan. Jom. Oh, kalau speed laju ni susah sikit lah. Kita kena stop kot ni. Speed booth ni kita suka lah. Kenapa tak bagi OP pad atau jadi monster?
lagi kan tempat kat mana tu kan? Dekat warna hijau ke kan? Okay kan? Jom. Kita ikut orang ni. Kita ikut Ipin ni. Ipin. Dah kata dah tahu kat mana. Jom. Agak sakit ada nampak kala ni. Menyuruk. Tunggu. Dah kata dah. Blue. Kat sini ke? Dekat warna apa ni? Aku ingat lagi warna ni. Menurut sini dulu. Jom. Ayo. Okey. Jom. Kejar kita. Kenapa tak pergi kat tempat situ? Kali ni aku tak boleh dah nak hide kat mana lain sebab aku tak ada colour dah ni. Nampak kan? Jadinya aku kena duduk tempat yang kecil je. Di tempat yang masa tak boleh nak masuk. Hai. Ini boleh. Cepat ni. Ni cepat. Oh, dapat cepat. Tempat apa ni? Wow. Alah. Sikit. Masa apa ni? Tempat apa ni? Dia apa benda ni? Kenapa ada masa ni? Ke kita kena tunggu untuk dapat ni? Kejap. Sikit lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, 0. Oh, tak ada apa-apa. Buang masa dia tunggu. Jom.
apa ni? Aku tak ingat dah. Aku tunggu je. Kenapa ada warna merah ni? Lava ni je akan... Lava ke ni? Yang ni je akan naik ke ni? Tak lah. Boleh biasa ke? Purple. Okey. Ini colour apa ni? Colour purple ke ni? Aku rasa colour purple ni. Colour wall ni nampak macam purple. Oh, colour purple. Saya tengok dekat sikit. Mana ni? Ni. Cepat. Ni. Kat sini. Aku tunggu je. Nyepek tak ada ke? Okey, tak ada. Macam mana ni dapat? Alah, aku nak yang ni. Dah tak boleh dapat. Ni free. Banyak free je. Alah. Kesian. Tunggu dah, jangan duduk kat luar. Lagi lambat nak kena duduk sini. Tunggu. Okey, jom. Berapa lah dekat sini lah, aku rasa. Menyuruh. Keluar cepat lah. Okey. Dia hilang. Kat sini lah. Kalau purple ni kan. Sekejap. Kau tak pergi kat bagian ni. No, adikku. Ni, tak pergi bagian ni. Cepat apa pula ni? Dah kena ada hammer je. Bye-bye. I'm begging you. This. I need to win this game. Oh, bagi ni. Ya, bagian tu nak kena tukar. Ke bagian tu kena ada plank. Betul ke nama ni plank? Entahlah. Sekejap. Ni tempat lain lah. Kat mana tempat aku nampak tu tadi? Ke mana tu? Yang ni kan? Ni aku nampak kan? Bahagian mana tu? Yang tu pink.
Wih, dorang kalah. Ada seorang je yang buat ni. Miau, 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 miau. Sekejap, ini warna apa ni? Jahit inilah yang warna purple kan? Yang ni kalau purple kan ni? Sekejap, yang ni warna apa ni? Tak dia kita buat kalau purple kan tadi kan? Sudah, warna apa ni? Yang ni warna lain. Yang ni lah yang warna purple. Dah pening lah kan? Kalau apa ni? Patutlah tak nampak purple. Mana? Agak dia nampak lagi ke warna lain? Aku rasa purple tak apa. Ke mana ni? Apa tu? Macam mana ni? Bagian ni tak ada apa-apa lah. Kalau sini aku kena cek lah. Nanti kena cek kot aku rasa. Oh. Kunci lah. Bahagian tu kena ada kunci. Rupanya. Berarti ni warna apa? Sekejap, okey, pergi guna Google sekejap ya. Warna apa ni? Lavender. Jadi ni yang ni purple. Sudah. Okey, dah pening dah ni. Ada
Ada seorang kerja yang warna ni. Lah, ada orang macam ni. Ini ke? Ah, betul lah warna purple. Who's boy? Oh, bahagian ni lah yang nak kena guna wood lah. Wood ni. Ke wood? You at genius. Okay, hammer pula. Kan ni kena berdekat warna mana je yang kena tu? Warna merah kan? Kan? Kan. Okay. Jadinya warna pink tu lah yang colour lastnya. Okey. Ada dah. Ke situ je. Ui, tolong. Lah, kena dah. Alah. Seram dah pula ya. Agak rasa macam seram pula. Bukan kat sini. Kat situ kan. Yes. Okey. Sekarang ni kita kena pergi bahagian depan sekali. Betul-betul pun kita pergi bahagian tu. Okey, macam tu lah. Jadinya sekarang ni. Jumpa dah. Okey. Hayya. Nak kena pergi dekat tempat tu lah tadi. Okey lah. Kalau ni kena ada kat mana pula ni. Banyak sangat pintu sampai kita lupa. Tolong. Cepat. Takut. Seramnya tadi. Tadi tu. Cepat. Api nak habis. Video ni cepat. Okey, cepat. Yang tu tempat purple. Okey, sebab statement pergi kejar yang ke tu. Okey, finally berjumpa. Sekarang ni kita kena pergi ke tempat yang tu. Sekarang ni kita kena pergi dekat tempat kunci tu pula. Aduh, apa sakit. Terlompat je. Okay, sikit lagi. Cepat. Aduh. Mana? Aduh. Okey, baik.
Betul lah aku cakap. Kunci. Nampak ada gambar ni. Okay, dah finally pun dapat semua. Dah siap dah. Jadinya kita kena pergi depan sekali. Sekejap, kat mana ni depan aku? Kat mana tempat depan tu? Aku tak ada colour dah ni. Aku tak selamat dah ni. Oh, sini. Bagi depan tu. Kita kena pergi. Oh, tak selamat. Tak selamat. Aku tak kalah pun lagi tau. Weh, tolonglah. Sebab orang tu kena kejar dengan stickman ni. Okay. Saya tak selamat ni. Bahagian ni ada tempat kuncinya kan. Dua tu pun. Tempat ni lah. Okey, jom. Pasal pergi. Pasal aku serang pasal ni. Ayah, tolonglah. Ada love, ada korang. Ada macam air balloon, ball. Apa benda ni? Apa? Apa ada rumah? Oh, benda tu je. To reach the end, you must see the beginning. Dah tahu aku ni laju dah ni. Lagi takut dah ni. Okey, jom. Okey, dalam ni tak ada warna putih kan? Dah pernah ada komplain kan? Dah kata dah ni. Tapi aku tak ingat dah ada apa kat situ. Jadi sampai sini je video aku buat. Cuba lagi. Bye. Aku gerus sama dengan statement dia. Nanti aku akan buat chapter 2 pula. Okay? Wow, cantiknya. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.